Assalamualaikum bro. Bro, kita orang daripada Last Minute Podcast. Kita orang nak panggil borak sikit 10 minit, 5 minit. Simple je. Tapi tu ada kelas bang. Sama lah, saya pun dalam kelas. 5-10 minit je kejap. Jom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amar Sufi Ali, Last Minute Podcast. Sekarang kita berada di Pangi Avenue Convention Center, kelas untuk Ad Asia Academy, TikTok for Business. So hari ni kita approach random guest, orang-orang yang datang kelas Ad Asia ni. So hari ni kita ada guest kita untuk pagi ni. Okay bang, Assalamualaikum. Salam. Nama siapa bang? Nama saya Azim. Azim. Di mana? Saya duduk Setiap Alam. Setiap Alam. Ya. So abang datang ni untuk apa? Saya datang untuk dengar talk dari ads ya. Oh, sebab abang handle ads ke apa? Saya ada handle ads juga. Abang marketer dalam company tapi saya baru lagi dalam bidang ni. Okay. So basically abang buat apa? Saya buat apa? Saya running ads lah. Run ads lah. Iklankan. Okay. Relax bang, kita borak santai je. Dia tadi sebenarnya saya pun dalam kelas, tapi tadi habis buat live tu dia suruh keluar kejap. So kita approach orang random sekejap, cik satu ke dua guys. Okay. Alright, Azim Ya. Okay Azim, simple je podcast ni, saya tanya 3 soalan je. Soalan pertama, sepanjang Azim hidup, umur berapa tahun dia? 25. Okay, sepanjang Azim hidup 25 tahun, apa benda paling sakit atau ujian paling berat yang Azim pernah hadap? Ujian paling berat kehilangan orang sayang. Siapa orang yang sayang tu? Mak saya. Mak. Bila tu? Baru lagi ke apa? 3 tahun lepas lah. 3 tahun lepas. Kenapa dia sakit ke apa ke? Sakit jantung. Sakit jantung. So maknanya dia pergi tu dalam keadaan ready ke? Kita ready ke tak ready nak macam mana boleh cerita sikit? Dia ready lah sebab dah dia punya tanda-tanda tu dah lama kan. Okay. Dah lama mak saya tahan. So lama-lama dia collapse. So apa beza kehilangan sebelum dia ada dengan dia dah tak ada bang? Jauh beza lah. Masa dia ada tu dia ada tempat untuk bercerita macam-macam. Sekarang macam tak ada. So semua sekarang berdikari. Nak kena belajar masak semua. Sebelum ni semua mak buat. Sebelum ni semua mak buat. Sekarang duduk dengan siapa? Sekarang saya duduk dengan kakak saya yang bujang. So sekarang kakak lah yang masak kan? Betul. Okay. Itulah bang, kadang-kadang kenapa saya tanya soalan masalah semua ni, sebab hari ni orang semua tengah ada masalah. Semua orang menghadapi masalah masing-masing, ujian bahagian masing-masing. Cuma kadang-kadang dia rasa dia tak ada kawan ataupun dia tak ada teman. Tapi sebenarnya ada je orang yang menghadapi masalah yang lebih kurang sama kan? Kehilangan orang yang dia sayang. Jadi abang tahu dia sakit tu dah berapa lama bang? Kalau abang boleh kongsi sikit lah pengalaman kehilangan orang tersayang ni. Rasa dia dah sakit jantung tu dah dalam 2 tahun juga. 2 tahun. Okay. Sebab yelah ada doktor refer untuk buat pembedahan, tapi dia tak nak, dia takut. So lama-lama makin lemah jantung tu. Okay. Abang adik-adik berapa orang? Saya 6. Abang yang ke? 6. Yang terakhir. Okay. Saya faham lah anak bongsu ni macam mana attachment dengan mak. Sebab saya pun anak bongsu, Masya Allah. Okay bang, kita dah dengar tadi ujian. Kalau dari segi pekerjaan pula, career ke, ada tak benda-benda yang abang rasa ujian yang abang tengah hadap sekarang? Apa-apa? Ujian nak hadap sesuatu baru yang bukan dalam bidang kita kan, bukan senang lah. Okay. Kena banyak bersabar. Kena kuat mental juga. Mental kena kuat betul. Sebab abang dalam bidang apa asalnya? Saya packing je mula-mula. Okay. Lepas tu saya punya founder, dia naikkan saya sebagai digital marketer. Masya Allah. So, tanggungjawab tu besar kan, buat benda baru. Saya cuba lah. Bagus. Abang ni dia mencuba benda baru. Kadang-kadang kita ni tak nak keluar daripada zon selesa, tak nak mencuba benda baru. Okay bang, soalan kedua saya adalah, apa pula benda best, yang paling best abang pernah dapat dalam hidup ni? Yang abang terima benda-benda best. Benda-benda best dari segi apa? Nikmat, apa-apa nikmat dalam kehidupan ni abang dapat, abang rasa syukur sangat yang abang ada benda tu. Masa sekarang ni diberi rakan-rakan kerja yang okey lah. Tak ada toksik semua. Sekejap abang grab saya kat sini. Nampak saya lambai ni? Alright. So suasana kerja yang best lah. Tu adalah benda yang best sekarang. Kalau kerja dengan orang toksik kan tak seronok kan, tak happy kan, rasa tak best. Tapi
Saya pernah kerja di tempat-tempat lain sebelum ni. So kali ni berbeza lah. Itu satu nikmat bagi saya. So abang rasa mana lagi penting? Gaji besar tempat kerja toksik ataupun gaji biasa-biasa tempat kerja happy? Kerja happy lah. Kerja happy Asal bang. Tapi kita nak duit banyak tak? Tahu lah, kalau gaji besar kerja tak happy pun dia macam tak lego. Macam start, so macam kit tukar kerja. Betul lah tu. Kita rasa nak tukar kerja semua kan. Okay bang, simple je. Kita tanya 3 soalan je. Short podcast je, last minute podcast ni. Dan last question saya adalah, kalau ada someone yang abang nak cakap apa-apa yang mungkin sebelum ni tak terluah, nak minta maaf ke, nak cakap terima kasih ke, abang boleh cakap. Cakap siapa? Minta maaf banyak agak saya. Kadang ada adik-beradik saya yang sakit hati ke apa kan. Saya tahu. Saya nak minta maaf lah. Sebenarnya saya sayang semua adik-beradik saya. Betul. Ya kadang nak luar tu rasa macam susah, berat sikit. Betul dengan adik-beradik tak tahu lah kenapa, malu ke apa. Itu je lah saya nak minta maaf. Saya sayang dia semua. Adik-beradik kita semua sayang sebenarnya. Tu orang kata. Semalam pun saya ada podcast sama abang tu. Air yang dicincang takkan putus kan. Adik-beradik ni dia ada talian darah. Kita bergaduh pun last kali kita rapat juga sebenarnya adik-beradik. Okay bang, satu message kepada world. Apa-apa positif message abang nak sampaikan, mungkin jadi manfaat untuk semua orang. Jangan putus asa. Keep buat suatu benda yang baru. Sebab kalau kita stay pada tempat sama, kita tak akan grow lah. Kita tak akan nampak kita punya kelebihan potensial yang kita ada. So jumpa je peluang, buatkan jadikan peluang tu sebagai gunakan peluang sebaik mungkin lah. Okay guys, mantap. Cuba sesuatu yang baru, jangan takut. Kalau ada peluang terus grab. Siapa yang sekarang tengah ada 50-50 nak buat kata nak buat satu benda, abang ni dah tunjuk. Dia daripada kerja operation biasa, dia dah naik kepada digital marketer. Hari ni datang kelas, Masya Allah. Okay guys, thanks for watching Last Minute Podcast bersama saya Ahmad Sofi Ali dan abang Azim. Daripada apa? Dr. Cute Dr. Cute tu buat apa? Dr. Cute jual suplemen, produk skincare. Masya Allah. Founder lelaki perempuan? Lelaki Steady. Okay, thank you. Kalau bos Dr. Cute tengok You punya team bagus, dia nak masuk kelas cepat. Okay bang, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Bro, Assalamualaikum. Salam. Macam kenal lah. Apa Free ke kalau saya nak panggil borak sekejap 5-10 minit? InsyaAllah. Boleh, jom, let's go. Boleh. Pakai ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Sofi Ali. Dalam Last Minute Podcast, kita approach random guest untuk kita tanya few questions berkaitan life dan kehidupan. Baik, Assalamualaikum Tuan Azim. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat Alhamdulillah, sihat. Jadi hari ni apa aktiviti, apa program? So insyaAllah kita berada di TikTok, Mastery TikTok for Business daripada SCI Academy. Dan Alhamdulillah company kami adalah untuk menjaga media, untuk foto dan video, untuk event coverage. Okay, memang Tuan buat bisnes berkaitan media branding macam tu Yes, betul. Okay, dah berapa lama Tuan buat? Saya kalau secara personally, saya dalam industri dah lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. So company yang baru ni, yang warna ni baru 2 tahun macam tu. Oh, Masya Allah. So dalam industri branding media ni okay Tuan so far? Okay, Alhamdulillah. Saya rasa lebih selesa sebab dulunya saya buat company studio production. Okay. So saya banyak bantu usahawan untuk shooting studio, shooting model dan sebagainya. Alhamdulillah sale bagus. Okay. Studio production. Tapi saya rasa kosong. So dulu studio production, sekarang branding dan apa beza dia tu? Kalau dulu sebagai contoh, kalau usahawan tu ada produk, kami bantu untuk shootkan dia punya produk, video, design poster dan sebagainya lah. So sekarang ni bila buat branding, kami go kepada root cause ataupun root dia punya sebab kenapa diorang buat bisnes, which is branding. So we try to find the why behind the brand. Instead of macam kita shoot commercial saja. Dan kadang-kadang bila shoot studio ni, model-model ni kan, faham. dia setempat tu kita rasa macam seronok, gambar cantik. Tapi bila kita kaji balik bisnes tu tentang apa, dan of course kita ni Muslim, so bila kita shoot yang kadang-kadang free hair dan sebagainya tu, saya rasa kosong lah. Itu cabaran dia orang Betul. InsyaAllah. Okay, saya tertarik juga sebenarnya sebab saya pun buat brand. So
bila kita cakap pasal business branding ni, actually kita kena highlightkan purpose kan, kita punya maksud, tujuan. Macam tu juga dalam hidup kita. Sebenarnya end up macam abang tu rasa kosong. Macam tu juga kita dalam hidup. Kalau kita tak ada purpose, kita tak ada kenapa aku berada di atas muka bumi Allah ni, kita akan rasa kosong tak bang sebenarnya actually. Okay bang, my first questions, sepanjang abang hidup, kalau abang boleh share berapa umur ke private? Boleh. So, Alhamdulillah saya hari ini, bukan hari inilah, tahun ini saya berumur 35 tahun. 35 tahun. Okay, sepanjang 35 tahun Tuan Azim berada di atas muka bumi Allah ni, ada tak situation atau momen yang paling sakit yang Tuan pernah hadap ataupun ujian paling berat? Okay, satu story saya adalah brand saya adalah brand yang baru, 2 tahun. So brand yang sebelum ni Alhamdulillah kami dikenali hampir seluruh Malaysia juga, especially on usahawan punya background lah. Brand apa tu? Mungkin saya Huzaifah Studio. Oh, okay. So saya ada salah seorang founders kat situ juga. Oh, and then at one point, at the peak of my career, I decide to let go my business. On that purpose tadi lah. Okay. So kami tengah naik, tapi saya rasa kosong. Tim tengah ramai. Waktu tu tim ada 30 orang. Kita ada 30 orang yang 90% adalah gig kreatif. Fotografer, videografer, graphic designer dan sebagainya. Tapi klien pun ramai Alhamdulillah. Tapi saya rasa kosong. And then bila saya deep down tentang branding, it's about why, it's above profit. So bila tentang why ni kita kerja balik, adakah kita nak buat gambar yang cantik je, yang cantik saja, tapi apa sebab tentang bisnes tu sendiri lah. So I decide to let go. Momentum maknanya abang let go satu benda waktu tu tengah speak, tengah sukses. Betul. Berat. At the age of waktu tu saya umur 32 ke 33. And then saya decide let go. It's a life decision lah. Start daripada scratch balik. And then saya setting up warna. Tapi ada satu je kata daripada guru saya, Ustaz Khairil. Dia kata, kalau Azim risau nak let go business tu, bermaksud Azim masih tiada tauhid. Allahu Akbar. Keyakinan kita masih dekat benda tu, makhluk ni, instead of keyakinan kita pada rezeki Allah. Kalau rezeki tu, dia kata dengan saya, kalau rezeki tu datang daripada bisnes, maksudnya Azim meletakkan rezeki tu daripada bisnes, daripada Allah. Itu yang menjentik hati saya. Yang saya bagi tahu, betul lah, kita kena faham rezeki ni daripada Allah, dan kita mencari keberkatan dalam rezeki. So Alhamdulillah bila saya buat bisnes warna yang baru ni, buat branding, saya pun banyak coaching business owner tentang why. Diorang cakap pasal sales, team ramai, expansion, banyak outlet. Salah satunya nak buka 1000 outlet, buka 150 outlet. Saya jump kepada why balik. 1000 outlet tiada masalah. Berapa ramai staff you akan tolong? Berapa ramai staff you bantu untuk beli susu anak-anak mereka? Berapa ramai staff you tolong untuk bantu mereka beli rumah dan sebagainya? Kita boleh kata kita betulkan balik niat diorang untuk buat satu benda tu. Betul. Dan Alhamdulillah, walaupun kita belajar branding ni macam dunia komersial, dunia e-commerce, dunia ekonomi kan, tapi kita go to root balik, dia tentang, kalau kita ni Muslim, dia tentang kenapa kita wujud sebagai seorang Muslim. Betul. Itu kenapa saya seronok. Walaupun saya pernah down daripada 30 orang team, sales 7 figures, tapi saya let go semua tu. Saya mempertaruhkan saya punya masa depan, tapi ustaz saya bagi tahu, yakin kepada Allah. Saya cakap pun menggigil. Allah. Thank you Ustaz Khairil. Alhamdulillah saya lebih happy sekarang. Allahu Akbar. Okay guys, ini kalau korang ada benda yang korang buat, dia kadang-kadang sebenarnya orang sedar bang, yang dia buat ni ada something wrong kan. Kalau kadang-kadang dia buat ni something wrong, dia orang sedar sebenarnya, tapi dia tak ada kekuatan. Jadi apa yang saya dapat daripada Tuan Azim kita adalah pentingnya kita ada satu support system, which is guru, hubungan dengan guru. Untuk dia ni kita follow lah kan, direction ataupun nasihat orang-orang yang lebih arif dalam kehidupan ni. Dan cerita pasal branding ni bang, saya ada satu benda nak share. Saya pernah jumpa satu orang branding guru ataupun orang yang buat branding ni lah, company branding ni. Dia cerita kat saya, sebenarnya kehidupan kita ni, keliling yang kita tengah tengok ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah lah, kalau dalam konsep bisnes ataupun
orang kata commercial punya words adalah Allah tengah buat branding untuk kita. Allah. Semua benda yang kita nampak ni, pokok, angin, anak, isteri kita ni, semua ni Allah nak menunjukkan diri dia. Allah. Macam tu apa Abang Azim buat dalam kehidupan ni, sebenarnya Allah nak tunjuk kehebatan dia dalam memberi rezeki. Yang kau dah tinggalkan satu benda yang best pun, aku boleh bagi lagi. Masya Allah. Ini semua kita nak nampak Allah. Okay bang, my second questions. Yes. Apa pula benda paling best yang abang rasa, yang abang syukuri sekarang, ataupun apa benda yang abang pernah achieve, abang rasa sangat best dan abang nak share? Okay, saya rasa satu perkara yang paling besar bila saya buat company baru ni, bila kita touch on more on branding instead of advertising, photoshoot dan sebagainya. Pertama adalah saya dah bantu beberapa business owner yang besar scale business dia ke arah bukan kejar profit, tapi dia kejar berapa ramai dia nak bantu. So bila mereka tukar shift, dia punya main target adalah untuk berapa ramai mereka nak bantu. Dari segi customernya berapa ramai, dari segi teamnya berapa ramai, saya dapat lihat mereka punya bisnes berkembang dengan kadar yang sangat-sangat tidak logik. Masya-Allah. Dan perspektif market kepada brand mereka lebih murni. Sebab diorang letakkan intention itu sebagai ke depan, diorang marketingkan benda tu, dan alhamdulillah benda tu secara jujurnya berkembang dengan sangat-sangat laju. Alhamdulillah. Itu yang saya sangat sokong. Saya sangat suka. Dan it's not about money. Betul. Money boleh sebab kita buat bisnes. Normal lah nak bayar team, nak bayar staff dan sebagainya kan. Tapi priority duit ataupun profit boleh jadi nombor 2 ataupun nombor 3. Masya-Allah. So yang pertama, berapa ramai manfaat orang akan dapat daripada bisnes kita sendiri. Manusia yang paling baik, yang terbaik adalah orang yang beri manfaat pada orang lain. Betul. So apa saja kita buat, sebenarnya mission kita kat dunia ni adalah macam mana kita nak bagi manfaat balik kepada orang. So kepada business owner, kalau korang tak clear dengan apa manfaat, mungkin korang boleh jumpa Tuan Azim. Nama company Warna bang Betul. Company saya bernama Warna Digital. Warna Digital. So dia mungkin dia boleh help korang untuk korang lebih clear apa purpose korang buat business sebenarnya. Alright bang, last point, kalau abang ada someone ataupun ada siapa-siapa yang abang nak cakap sesuatu yang mungkin sebelum ni abang belum nak, tak terluah nak cakap, ataupun orang-orang yang tengah buat bisnes, abang nak sampaikan apa-apa positive words, message. Okay, kepada semua yang buat bisnes, saya tahu profit dan duit adalah anda punya perkara pertama bila anda nak buat bisnes, tentang profit dan sales. Saya setuju benda tu. Tapi bila saya dah belajar dengan branding dengan banyak, dan saya pun dah coach ramai orang dalam branding juga. Branding yang pertama, dan to build a sustainable business, profit perlu ada di nombor 2 ataupun nombor 3. Of course you have to have a profit structure yang bagus. Tapi benda tu kalau sekadar duit semata-mata, sebab dalam Islam dia beritahu, kalau kamu mencari harta, segunung harta, kamu akan cari gunung harta yang kedua. Tak pernah cukup. So dalam Islam dah ada benda tu. So kita as a Muslim, kita buat business, kita kena tengok apa yang foundation Islam dalam tu, which is sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Masya Allah. Okay, beautiful words from Tuan Azim kita. Terima kasih Tuan Azim for your time. Sama-sama. Semoga boleh bagi manfaat kepada lebih ramai orang dengan apa yang Tuan buat. Amin. Dan semoga ujian-ujian ataupun orang kata langkah-langkah berani yang kita buat dalam kehidupan ni, Allah zahirkan kehebatan dia untuk bantu kita Tuan. Amin. InsyaAllah. Okay Tuan Azim, thanks for your time. Okay, sama-sama. Last Minute Podcast. Yes. Mas Sufi Ali dan Tuan Azim from Warna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, kita jumpa seorang yang agak well known dalam dunia bisnes. Let's go. Assalamualaikum Tuan. InsyaAllah. Apa khabar Tuan, sihat? Kenal, Tuan Rahim Ibrahim, expert marketing. Okay. Boleh insyaAllah. Tuan boleh sekejap? Boleh, jom. Terus. Saya baru lepas dengan Tuan Azim. Azim Warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Last Minute Podcast bersama saya Mas Sufi Ali. Okay, sekarang kita berada di Adsia TikTok for Business punya kelas. Dan kita jumpa satu figure yang sangat well known dalam bisnes, Tuan Basit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni terus start ke? Terus start. Oh, dahsyat. Tak ada intro apa terus je. Nama podcast saya Last Minute Podcast. So dia memang last minute, random je semua. Apa nama podcast? Last Minute Podcast. Last Minute Podcast. Menarik. Okay, Tuan Basit, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Memang betul-betul last minute ni. Saya rasa betul beberapa minit yang lepas PM. Sebab saya sebelum ni saya pernah tengok Tuan punya video yang viral dengan Ustaz Hakim. Oh, Ustaz Hakim? Dekat Telegram saya pernah tengok. Ustaz Hakim Vengeance. Alright.
Jadi saya rasa video tu pasal macam mana waktu Tuan drop, Ustaz Hakim macam bantu. Saya pun dah tak berapa ingat, tapi yang pasal macam mana Tuan comeback dalam bisnes. Jadi actually saya punya podcast yang simple je Tuan. Kita akan tanya 3 soalan. Soalan pertama adalah, sepanjang Tuan hidup, apa Tuan rasa ujian paling berat yang Tuan pernah hadapi? Ujian paling berat menarik soalan tu. Daripada Tuan Amar Sufi, terima kasih sekali lagi untuk jemputan podcast kali ini. Ini sebenarnya first time saya podcast last minute dan podcast yang pakai earphone. First time podcast saya adalah dengan Serpi Crank. Second dengan Kokombi, Kokom yang bercakap pasal parents. Dan ini yang ketiga, last minute, terima kasih atas jemputan. Dan soalan tentang ujian yang paling berat, dia sebenarnya saya memetik kata-kata daripada ayah saya. Dia bercakap dan dia beritahu bahawa ujian dan cabaran itu adalah hiburan. Masya-Allah. Hiburan untuk orang mukmin. Maksud orang mukmin ni apa? Orang yang ada imannya. Betul. Orang yang ada iman pada dirinya, ujian itu adalah hiburan. Jadi bila disebut apa ujian paling berat, maksudnya apakah hiburan yang paling seronok? Allahu Akbar. Jadi ada orang yang kurang imannya, bukan bermaksud orang itu tak ada iman. Ada imannya tapi mungkin kurang. Dia merasakan bahawa ujian itu bebanan. Betul. Saya baru sahaja pulang daripada perjalanan Andalusia. Trip 2 minggu ke Spain dan Morocco. Masya-Allah. Nak balik. Ni berlaku minggu lepas Minggu lepas nak balik dekat airport pukul 5.30 pagi. Saya punya bag dalam tu ada pasport, ada iPhone Pro Max 16 baru beli, dengan duit 4,000 lost macam tu saja. Hilang, kena ragut waktu tengah beratur. Yang lain, grup yang lain semua dah gerak naik flight dah. Tinggallah saya seorang. Allah. Baik, so, alhamdulillah nasib baik Allah izinkan IC dengan kredit card adalah dompet. So tak hilang lah. Tapi nak buat pasport semula tu, nak kena pergi ke kedutaan. Kedutaan berada 800 meter, 600 meter. Waktu ni di Spain? Di Spain, dekat Barcelona. So nak kena pergi ke Madrid, 600 meter, 600 kilometer. Kalau naik bas tu 8 jam. Dan kita ke sarangan, baru kehilangan beg dan kita takut. Tapi ingat balik atas pesan ayah, hiburan, anggap itu hiburan. Allah. Sampai selesai everything semua, dapat balik pasport. Petang tu juga pukul 4.58 petang, kita dah beli tiket flight sampai ke airport. Seharian tak makan. Lepas tu nak beli makanan, cek dompet pula kena kali kedua. Allahu Akbar. Betul lah bila Allah kata ujian itu sebagai hiburan. Memang dia akan bagi kita terhibur, tergelak, terduduk dan kata, ya Allah, betul lah, betul, ujian itu hiburan. Dan sebenarnya setiap kali berlaku ujian itu membentuk karakter. Adakah kita berlapang dada? Adakah kita menerima ujian itu sebagai hiburan betul? Atau kita menganggap itu, kenapa aku? Persoalkan pula kan. So sebab itu saya kata sebenarnya manusia ni, kita boleh tengok tahap kehidupannya, macam mana dia menghargai ujian itu. Allah. Macam mana dia mendepani ujian itu. Semua orang ujian tak sama. Ada orang ujian dengan anak, ada orang ujian dengan banjir, ada orang ujian kehilangan. Tapi selagi mana kita melihat, cara kita melihat cabaran tu yang membezakan tahap kehidupan kita. Seorang tu si okey tak, okey tak, okey. Dah sampai Malaysia dah pun. Memang tak ada IC, tak ada pasport, tak ada everything. Boleh hidup tak? Masih hidup. Masih bernyawa. Dan sampai hari sebenarnya pasport saya tak siap lagi, disebabkan IC saya kali keempat hilang. Rupa-rupanya bila kali keempat 3 bulan nak siap. Allah. So itulah yang disebut sebagai hiburan. Ish, kalau orang lain saya rasa tak boleh adab ni tuan. IC tak ada, pasport tak ada, lesen tak ada. Dekat tempat orang pula tu. So that's why bila orang kata tuan masih okey ke? Okey. So sebab itu kenapa ada orang yang kadang-kadang sale drop sikit dah jadi tak boleh tidur, anxiety, whatever. So sebab kita melihat bahawa ujian itu adalah bebanan dan tekanan, maka lahirlah depression, anxiety. Tapi cuba lihat bahawa contohan kita terhilang barang, kita gelak, benda lah boleh hilang. Dah lah, nanti kita cari balik. Anggap tak bahawa itu sebagai tekanan dan bebanan? Tak lah. Dia macam
Lah yang kau cuai kenapa? Dah. So kita menganggap bahawa bila dia adalah hiburan, kita akan seronok dengan apa yang Tuhan bagi. Maka jangan sedih sebab Tuhan akan ganti. Saya nak bagi tahu tuan, subhanallah, disebabkan hujan ni Allah bagi 6 figure tau within this weeks. Allah, 6 figure Allah bagi. Saya tak boleh cakap daripada mana, tapi subhanallah. Sebab tu bila kita anggap bahawa hujan itu sebagai hiburan, memang ya Allah bagi. Dan bila Allah bagi, kita ya Allah, ini rupanya kau nak bagi. Allah. So dia bagi dulu kita hujan, kita melihat bahawa dekat tak kita dengan Tuhan. Betul. Tapi ada orang bila ada ujian, dia makin jauh dengan Tuhan. Betul. Maka jauh lagi lah yang Tuhan nak bagi. Patut bila bagi ujian, kita ingat dekat dia, ingat Tuhan dengan aku. Maksudnya nak bagi something lah. Tapi bila kita menyalahkan Tuhan, bagi tak Tuhan dengan kita? Tak. Bagi tak hadiah tu dengan kita? Bagi tak dia punya kegembiraan dengan kita? Lihat balik bahawa hujan itu sebagai satu hiburan. Cara kita pandang hujan tu. Ada tak apa-apa tips atau amalan tuan? Kita nak dia susah tuan benda ni. Kita mungkin tahap tuan memang dah sampai tahap boleh berhibur dengan hujan tu. Ada orang mungkin dia belum sampai lagi, dia macam nak tahu tips ke amalan. Dia kalau tanya amalan, saya bukan orang yang baik untuk bertanya soal amalan. Lebih banyak lagi para ustaz-ustaz, guru-guru agama. Sebab kalau tanya amalan pada rakyat marahan ni, amalan awam lah. Cuma saya berpegang kepada doa mak ayah. Mak dah meninggal, tinggallah doa ayah. Jadi dengan siapa kita berkawan, alhamdulillah, rakan-rakan saya memang membahan. Membahan maksudnya apa? Bila berlaku satu ujian tu, masing-masing gelak. Jadi bila gelak, kita pun gelak lah. Tapi kalau bila kita bersedih, duduk dalam kalangan orang yang bersedih, kita akan bersedih 2 kali ganda. Betul. Kita hilang anak, duduk dengan orang hilang anak, dia jadi hilang anak kuasa 2. Bila kita hilang kereta, hilang duit, duduk dengan orang hilang duit, kita akan hilang duit berganda-ganda. Kita akan nangis, kenapa. Tapi cuba kau hilang duit, kau duduk dengan orang yang buat banyak duit. Orang yang banyak duit akan cakap, kejap je ni, jom tengok balik. Maknanya menentukan circle yang betul. Ya, sebab itulah dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita duduk, akan menentukan kualiti hidup kita. Allah. Sebab itu dipesan oleh ayah saya, bila mana kita diuji, jangan berlama kamu duduk di situ, keluar. Kalau ujiannya di rumah, keluar. Kalau ujiannya di bisnes, keluar. Sebab itu bila datang seminar, orang yang diuji akan nampak peluang dan nyawa kedua. Itu yang saya nampak waktu 2012, 12 tahun lepas, tak nampak jalan habis belajar. Jadi bila keluar, nampak jalan, di situlah muncul. Sama juga 2014 saya diuji, hilang bisnes, jatuh. Keluar, jumpa guru, belajar, dapat balik nyawa. Sebab apa? Sebab bila kita keluar dari tempatnya, kita akan jumpa nyawanya. Allah. Itu antara tips. Keluar daripada tempatnya, kita akan jumpa nyawanya. Jadi orang yang ada masalah, jangan duduk lama-lama dalam masalah. Benar. Keluar, cari circle yang betul, dan keluar cari tempat-tempat yang kat mana korang boleh dapat nyawa itu balik. Dia duduk dengan orang yang best. Kalau kita diuji, sedih, struggle, jangan duduk dengan orang struggle. Betul tak? Kalau kita tengah sedih, kau cari orang sedih. Sedih lagi Mat. Sedih kuasa 2 tadi. Betul lah. Aku pun sama. Juga cari kawan ketiga. Buat pula grup WhatsApp. Buat pula member kan, kumpulan patah hati 3. So 3 orang patah hati duduk kat situ. Memang kumpulan tu akan bersemang pasal patah hati. Masalah. Cuba seorang ni kau keluar, kau duduk dengan orang yang memang dah kahwin, memang dah kehidupannya best, seronok. Kita akan nampak bahawa kehidupan ni masih punya banyak harapan. Allah. Bisnes ini masih punya banyak jalan. Bahawa kehidupan ini masih ada ruang dan peluang. Kita yang tak cari. Kan? Kita selalu menyalahkan orang lain. Memang 2 perkara paling mudah buat kat hidup ni. Kita salahkan orang lain, kita bagi alasan. Kan? Senang je salahkan orang itu, orang ini. Kita bagi alasan itu, bagi alasan ini. Tapi berbeza kalau hidup kita ni, kita nampak jalan dan kita salahkan diri. Sebab salah satu sikap orang yang berjaya dalam hidup, dia nampak salah diri. Bukan salah orang. Beg hilang, salah aku ni cuai. Business drop, salah aku ni tak reti.
Anak tak dengar cakap, salah aku ni tak ada ilmu parenting. Pekerja lari, salah aku ni tak pernah belajar cara nak kekalkan pekerja. Isteri tak dengar cakap, salah aku ni mungkin aku tak ada kredibiliti sebagai suami. Kan lain tu. Cuma salahkan semua orang. Kita je yang betul. Tak jadi kehidupan tu. Kita akan rasa semua orang salah, kita lah yang betul. Tapi bila kita rasa semua tu salah diri, kita akan mula perbaiki diri, improve diri. Kita akan tidak pernah merasa selesa dengan apa yang kita ada. Ini yang orang always tanya saya, kan saya sekarang start buat live. Orang tanya, Tuan Wasi, kenapa dah banyak syarikat masih buat live? Sebab saya nampak salah diri. Saya nampak silap diri. Saya kata apa? Saya nampak market trend dengan berubah. Sale mula rasa impact. Dulu kita okey, lepas tu impact dia tak drop, dia mula impact. Tapi nak menyalahkan orang, itu bukan caranya. Tengok apa yang aku dah buat sebagai owner. Tak buat live lagi. Buat live. Lepas tu orang tanya, kenapa kau buat live? Kata banyak syarikat. Dan saya tengok balik, orang-orang berjaya, Khairul Amin, Pin Yang, Datuk Alif Syukri, yang memang dah buat puluh juta, ratus juta, kenapa dia buat live? Why? Sebab orang berjaya, dia orang tak sempat nak salahkan orang, tak sempat nak tengok kenapa aku nak kena buat. Mereka always improve, always explore. That's why peluang datang kat mereka dulu. Kenapa peluang tak datang kat kita dulu? Sebab kita always question orang, tak question diri sendiri. Kenapa aku tak buat? Kenapa aku tak lakukan? Kenapa bukan aku? Itu beza dia. Kita ada 2-3 soalan sebenarnya podcast ni. Tapi satu soalan ni pun dia dah macam seolah-olah cover semua soalan ni. Kita biasa soalan kedua saya akan tanya, apa benda pula paling best yang berlaku dalam hidup sepanjang dia paling best kalau tanya sepanjang perjalanan hidup adalah bila kita diuji. Kenapa saya kata best bila kita diuji ni? Sebab hidup kita akan ada cerita. Dalam sebuah cerita, kalau kita tengoklah dekat mana-mana movie, kalau cerita tu mendatar, memang dia punya rating dia rendah. Tapi kalau ceritanya ada jatuh, naik balik, jatuh balik, naik balik, maka cerita tu akan rating sangat tinggi. So kata kenapa cerita yang best? Sebab dia ada cerita dia tu. Jadi kalau kehidupan orang yang berjaya kerana ceritanya, bukan cerita kerana berjayanya. Tapi macam mana dia boleh berjaya, itu pasti ada jatuhnya. Jadi kalau tanya saya, cerita yang best tu adalah ketika jatuh. Bila kita jatuh, saya sedar diri, sedar salah diri, sedar yang kita tak buat banyak perkara, sedar yang kita rupanya masih banyak tak tahu. Sebab saya jatuhlah saya pergi belajar, sebab saya jatuhlah menyebabkan saya belajar sampai PhD. Nak siap dah, insyaAllah tahun depan saya akan combo, InsyaAllah, amin. Dan insyaAllah saya akan sambung master kedua dan PhD kedua juga, InsyaAllah. Sebab bila kita berhenti belajar, maka tunggulah kehidupan akan ajar. Bila kita berhenti belajar, tunggulah kehidupan akan ajar. Kita lupa satu perkara, bahawa kehidupan akan sentiasa mengajar kita bila kita tak belajar. Kan? Kita lupa nak belajar pasal ingat Tuhan, maka Tuhan akan ingatkan kita melalui kehidupan. Kita lupa nak belajar tentang anak, maka anak tu akan mengajar kita melalui kehidupan. Kita lupa nak belajar tentang isteri, maka isteri akan jadi ujian dan kehidupan yang mengajar kita. Kita lupa nak belajar tentang bagaimana nak menghiburkan hati seorang ayah, seorang parents. Maka kita akan diuji dengan kehilangan banyak perkara. Allahu Akbar. Ya, itu dia. Very powerful words. Baru sikit ni. Tak apa tuan. Saya free. InsyaAllah. Biasa saya punya soalan ketiga pula dalam podcast. Boleh. Kadang-kadang kita ni ada satu benda yang tersimpan dalam hati kita yang kita susah nak luahkan. Baik. Jadi untuk Tuan Basit sendiri, satu orang yang saya rasa dah sukses. Belum lagi tuan. Dah lalui macam-macam. Dan saya tertarik sebenarnya pasal benda paling best adalah ujian tu. Sebab kadang-kadang saya sendiri, kita takut nak buat satu benda sebab kita takut gagal lah jalan cerita kita. Betul. Tapi sebenarnya bila gagal tu lah jalan cerita yang membuatkan kehidupan kita akan best. Orang takut gagal, padahal gagal itu adalah guru. Orang takut gagal, padahal gagal itu ingatan Tuhan. Orang takut gagal, orang yang tak pernah gagal lah tak pernah buat silap.
Orang yang tak pernah buat silap lah, dia tak pernah belajar. Orang yang tak pernah belajar lah, dia tak akan pernah jumpa benda baru. Orang yang tak pernah jumpa baru lah, dia tak akan menjadi sesuatu. Sebab itulah kadang-kadang gagal itu adalah guru yang terbaik. Kesilapan itu adalah sebenarnya perkara yang terbaik dalam hidup. Kita diajar untuk takut untuk silap. Betul. Kita diajar untuk jangan buat silap. Kau nanti susah hidup, kau malu. Ya. Padahal orang yang banyak buat silap ni lah yang akan belajar banyak perkara dalam hidup. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang buat silap, diuji kesilapannya, Allah tengah naik darjat dia. Allah tengah naik martabat dia. Kita kat mana? Sebab itulah kalau kita tengok mana-mana Nabi Muhammad pun diuji Allah subhanallah kan. Diuji dengan kehilangan anak, diuji dengan kehilangan isteri, diuji dengan orang setempat tak suka kan, dibuang daripada Mekah, berhijrah ke Madinah, keluarganya benci. Tidaklah sampai begitu sekali kita diuji kan. Betul. So sebab itulah sebenarnya kenapa kita takut buat silap. Betul. Soalan ketiga tak soalan tadi. Soalan ketiga dia maknanya ada tak dalam hati Tuan Basit apa-apa Tuan Basit nak cerita, nak kongsi, nak luahkan untuk someone ataupun untuk sesiapa yang tengah menghadapi masalah dalam bisnes, dalam kehidupan, yang Tuan rasa ada benda yang Tuan nak sampaikan. Okey. Dia bercakap soal masalah, bercakap soal kehidupan, kembali ke kunci syurga. Bila bercakap kunci syurga, benda ni saya dapat pada 2014 saat jatuh lingkup rugi segala-galanya. Allah gerakkan hati untuk sedar bahawa kesilapan saya adalah tidak mendapat redha mak ayah. Redha ayah. Apa yang Tuan buat yang lingkup tu macam mana Tuan? Kalau Tuan boleh kongsi sikit. Dia sebenarnya lingkup 2014 ni saya buat bisnes 2012. Okay. 9 bulan hit first million. Then tambah kedai, ada Wisma. And then sebab saya ni sempat menyimpan dendam kepada ayah. Kenapa simpan dendam? Sebab ayah ni berniaga juga. Tapi dia tak pernah ada masa dengan anak. Tak pernah ada masa dengan anak. Jadi daripada sekolah dia tak pernah pergi. Ada hari anugerah tak pernah datang. Saya sampai ke matrik dia tak pernah sampai. Sampai universiti, sampai degree, sampai dapat anugerah Chancellor Award, dia tak pernah sampai. Sibuk berniaga. Tapi kita sebagai anak, kita menyalahkan. Kan kerja kita kan mudah, salahkan orang lain je lah. Salahkan ayah kita tak sempurna, tengok ayah orang lain. Jadi saya sempat ada dendam dengan ayah. Itu perkara yang jangan ditiru. Jangan sekali tiru. Jadi Allah izinkan saya buat kesilapan itu. Dan bila lingkup 2014, maka bila saya balik ke kampung, balik ke tempat kunci syurga, iaitu di rumah. Dia syurga ni ada dua sebenarnya. Ramai orang ingat syurga dia satu. Syurga di sana. Tapi ada syurga yang nyata di dunia. Apa dia? Di rumah lah. Mak ayah kita syurga kita. Kalau pasangan, kalau isteri, syurganya pada suami. Cari balik kunci syurga you. Cari balik kunci syurga kita. Jadi bila saya balik ke kampung, dan saya buat pertama kali bercerita kepada ayah tentang masalah bisnes, rugi. Dan dia kata tak pernah, it's okay. Kalau orang buat salah dengan kita, orang buat jahat dengan kita, dia takkan pernah senang dan kita takkan pernah susah. Itu quotes ayah saya. Kalau orang buat jahat dengan kita, kita takkan pernah. Kalau orang buat jahat dengan kita, orang buat silap dengan kita, orang aniaya kita, dia takkan pernah senang, kita takkan pernah susah. Lepas tu saya terdiam. Ingat nak ya, orang jahat itu, orang yang aniaya kamu itu, dia takkan pernah senang. Kamu nak, tidak akan pernah susah. Sebab saya ditipu oleh partner dalam bisnes, menyebabkan rugi millions. So waktu tu saya sedar, saya menangis, saya minta maaf. Dan saya kata, ayah saya cakaplah tak pernah, rezeki akan sampai. Maka waktu saya nak pulang ke KL, ayah pun dia salam lah, nak salam. Dan waktu tu sebenarnya dalam akaun saya ada RM600. RM600. Jadi 100 saya bawa beli tiket bas nak balik. Sebab dah lost everything kan. Rugi millions, everything, hutang 100,000. So 500 tu saya bagi for the first time ever in my life, bagi kat ayah.
For the first time. Walaupun sebelum tu dah hit millions ni. Kenapa tak pernah bagi? Okay. Sebab ayah meniaga, ada duit. Oh, kita rasa dia tak perlu pun lah kan. Yeah, it my mistake. Lepas tu kita pula ada rasa tak selesa, tak sedar kan. Lepas tu dia pula tak pernah ada masa. Kau pandailah hidup. Jangan tirulah perangai macam ni. So bila dah jadi macam tu, saya keluarkan 500 terakhir walaupun rumah saya 3 bulan tak bayar nak kena halau. So duit yang terakhir tu saya salam ayah saya kata kan, terimalah. Dia kata apa ni nak, kan kamu tengah susah, tolong ambil ya kan, tolong ambil. So dia ambil. So ayah saya ni guru bahasa Arab. Oh, insya-Allah. Ayah saya guru bahasa Arab, guru nahwu saraf, tata bahasa. Insya-Allah. So dia keluar satu ayat, dia kata nak maridallahu illa fi ridha walidain. Nak keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu ayah. Masih Abi redha, ayah redha. Sebab tu saya sebab sangat saya nangis. So perkataan redha tu yang saya lupa. Redallahu illa fi ridha walidain. So kunci syurga kan. So balik pada KL tu on the spot, Allah bayar cash waktu dalam bas 5 minit perjalanan, dapat order 15,000, untung bersih 5,000. Allah bayar cash. Dan the rest is history. Memang lepas itulah saya satu memang saya buat apa pun jadi. Oh, insya-Allah. Saya buat ini jadi, saya buat itu, saya sentuh dia jadi, saya sentuh dia jadi. Kadang-kadang kenapa banyak perkara dalam hidup kita sentuh tak jadi? Kita tak sentuh syurga dulu. Faham Sentuh syurga dulu, Allah akan bagi syurga dunia kat kita. Sebab itulah bila ditanya kepada saya, sebelum nak buat apa, tengok dulu syurga kita tu selesai ke belum. Kadang-kadang satu benda yang paling simple, kita boleh bayar kereta kita 1,000, 2,000 naik kereta sedap kan. Tapi bagi duit kat mak ayah 100, 200 kan. Just nak tanya, murahnya syurga. Matematik mana kau jumpa formula ni? Syurga kau jaga murah. Dia seolah-olah macam kau bayar internet ciput, lepas tu kau nak speed live kau laju. Buat lu kau siapa kot? Kita siapa nak request untuk sale naik deras, tapi kau bayar fee pun ciput. Macam mana kau bayar kau punya fee syurga kau, macam tu juga nanti Allah bayar fee kau punya kehidupan. Sebab itu ketika saya faham tentang konsep ni, saya ada impian kereta yang 10 tahun saya impikan daripada 2012 saya start bisnes. Saya nak beli Merc 10 tahun saya simpan, saya tak beli kereta impian. 2022 ada rezeki, kereta impian saya tu saya beli, saya bagi kat ayah saya. Nah ya biar nah saya bagi kereta impian saya. Boleh share ke tuan? Kereta Merc saya bagi. So bila saya bagi tu, itulah lahirnya lahirnya syarikat puluhan juta. Saya buat masyarakat pun Allah bagi jadi sekarang dah ada 122,000 user within 2 years 3 years. Sangat laju ada kat Indonesia. Kita ada staff kat sana 30 orang. Macam ni kita bayar fee syurga dunia lah. Berbalik pada itu kan. Kadang-kadang kita bagi kereta kat mak ayah Proton, kita pakai Merc. Bapak murah gila syurga dunia kau. Allahu Akbar. Mak ayah kita 20 tahun jaga kita, penat, payah, hempas pulas, tak cukup duit, tak cukup makan untuk kita dulu. Gila kot untuk kita. Lepas tu macam mana kita bayar kehidupan dia orang balik? Just a simple question. Takkan kau bayar rendah kot? Please. Selalu kita yang hujung-hujung baru kita bagi dia orang. Kita selalu bayar baki. Settle hutang, settle rumah, settle ni ada sikit minta maaf lah bulan ni tak cukup. Allah. Lepas tu kau nak Tuhan cukupkan kehidupan kau. Lepas tu kau tanya balik, Tuhan dah bagi formula kan, maridallahu illa fi ridha walidain. Dia bukannya redha mak ayah daripada redha Allah tu tetap pada mak ayah. So kau bagi berapa dekat mak ayah, kau layan mak ayah kau macam mana, kau bagi macam mana.
Sebab dulu waktu kecil dia orang bagi tak ingat dunia tau. Anak kita dulu sakit, dia akan korban segala-galanya untuk kita, belajar kita. Dia boleh tak ada kereta, dia boleh tak makan, dia boleh tak tidur untuk kita. Tapi kita boleh pergi berjalan luar negara. Kita boleh naik kereta mewah dan bagi dia hidup biasa. Sekarang kita makin faham sebab bila kita ada anak, kita tahu macam mana kita letak kat anak kita kan. Thank you. Macam mana kita letak sepenuh pengharapan. Anak sakit kita akan jaga dia betul-betul. Kita bagi makan yang terbaik. Itulah mak ayah kita dulu buatkan kita. Tapi kenapa bila kita besar, that's bila Tuhan tanya dari hati apa yang saya nak sampaikan. Tengoklah dunia, tengoklah syurga balik. Macam mana kau bayar syurga Allah. Macam mana kau jaga boleh benda tu. Wallahualam. Wallahualam. InsyaAllah moga apa yang Tuan kongsi jadi manfaat pada orang yang dengar ni. Untuk saya terutama sekali lah ni, saya memang rasa kena tepat. Kita dah settle semua baru nak bagi kan. Tapi sebenarnya yang tu kita kena utamakan. Bagi tu dulu. Tu dulu. The rest Allah akan selesaikan. Kalau kau bagi yang lain dulu, kau bagi hujung dekat syurga, belum tentu Allah selesaikan semua perkara. Sebab tu kita banyak buat benda-benda tak jadi. Banyak tak jadi. Sebab kau letak dulu yang lain, baru yang syurga kau kat belakang. Syurga kau tak kat depan. Ayah nak apa? Mak nak apa? Mak teringin lah ni. Jom mak. Ayah teringin. Jom ya. Kamu ada ke? Jangan risau. Allah selesaikan. Allah selesaikan. Sebab too much miracle, too much tapi kadang-kadang orang tak yakin kan. Dia macam betul ke aku nak buat benda ni. Sebab itulah kita mengukur keyakinan kita berdasarkan nombor akaun dalam bank. Kita lupa mengukur bahawa syurga itu ada di dunia. Kalau kita faham, kalau kau faham syurga dunia, what will you do? Apa yang you sanggup buat? Dia bukan soal keyakinan, apa tapi sanggup buat. Apa kau sanggup buat untuk syurga. Kadang-kadang kita cari syurga luar rumah. Kita pergi tolong orang, kita pergi sedekah kat orang. Tapi yang syurga luar rumah kau buat apa? Padahal itu main dekat. Kau buat anak kau macam mana? Kau buat isteri kau macam mana? Kau buat mak ayah kau macam mana? Okay. Very powerful word. Dah cukup ni. Rasa macam nak tutup, nak pergi balik kampung terus. Yes. Terima kasih banyak Tuan Basit for your time, for your words. Semoga jadi asbab orang lebih jelas dengan syurga dunia. Saya pun pegang syurga yang ada kat dunia ni. Jangan bayar murah guys. Jangan bayar murah. Kalau kau nak, Tuhan bayar mahal. Kalau kau nak, Tuhan bayar mahal. Kalau kau nak Tuhan bayar mahal, maka mahalkan syurga dunia kau. Saya lagi excited sebab minggu depan saya ada kelas dengan Tuan Basit secara online. Jadi Tuan Basit ada apa-apa nak sampaikan berkaitan kelas ataupun ilmu yang Tuan akan kongsikan secara ada kelas pengurusan Mastery Urus Business pada 7 dengan 8 Disember ni. Masih buka kalau orang? Masih. Boleh pergi ke website masteryurusbusiness.com. Okay. Tapi kalau nak harga promo, harga istimewa, boleh join live. Join live Tuan Basit. Join live kat TikTok. Yes. Tapi kalau tak payah mastery, kalau korang tengok video ni tak payah masuk mastery pun korang dah jumpa dah dia punya rahsia dia. Okay guys. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Basit. Thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.